Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sharifah Amira Wahidah binti Syed Ahmad Bakri, nama matrik A204726. Kami dari kumpulan 4 yang terdiri daripada 10 orang ahli termasuk saya akan membentangkan bab 3 iaitu konsep insan di bawah bimbingan Dr. Muhammad Firdaus bin Aziz. Kumpulan kami dianggotai oleh 10 orang ahli kumpulan. Ini merupakan isi-isi kandungan yang akan diterangkan oleh ahli kumpulan kami. Tanpa melengahkan masa, saya akan mulakan dengan pengenalan. Didahului dengan perspektif umum. Dalam falsafah, Plato melihat manusia sebagai makhluk rasional yang mencari kebenaran. Aristotle menegaskan manusia sebagai makhluk sosial, manakala Sartre menegaskan kebebasan memilih menentukan kewujudan. Dalam agama, Islam mengangkat manusia sebagai khalifah di bumi. Kristian berpegang kepada konsep imago Dei iaitu citra Tuhan. Manakala Hindu dan Buddha percaya pada karma dan reinkarnasi menuju pembebasan iaitu moksha atau nirvana. Dari sudut sains, manusia iaitu Homo sapiens berkembang melalui evolusi dan tingkah laku dipengaruhi oleh faktor genetik dan otak. Selain itu, konsep insan. Dalam falsafah barat, Descartes menegaskan akal sebagai asas kewujudan melalui konsep iaitu dipanggil sebagai cogito ergo sum. Sementara Kant memfokuskan kepada akal praktikal dalam keputusan moral. Falsafah Islam melalui Al-Farabi dan Al-Ghazali menekankan gabungan akal dan rohani dalam membentuk masyarakat dan mencapai kebenaran. Tamadun India mempercayai konsep Atman iaitu jiwa abadi dan bertujuan mencapai moksha, manakala tamadun Cina melalui Confucius dan Daoism menitik beratkan keharmonian sosial dan keseimbangan hidup dengan alam semula jadi. Beralih ke asal-usul insan. Daripada perspektif Islam, manusia pertama ialah Nabi Adam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada tanah sebagai khalifah di bumi. Perspektif sains pula menyatakan bahawa manusia moden iaitu Homo sapiens berevolusi daripada spesies primat melalui proses evolusi selama berjuta-juta tahun. Seterusnya, potensi insan. Manusia memiliki pelbagai potensi utama termasuk akal untuk berfikir secara rasional, rohani yang merangkumi keimanan dan hubungan spiritual dengan Tuhan, jasmani yang merujuk kepada kesihatan fizikal serta emosi yang melibatkan keupayaan mengawal perasaan dan membina hubungan sosial yang harmoni. Dan yang terakhir iaitu insan sejahtera. Konsep insan sejahtera menekankan keseimbangan diri melalui keharmonian jasmani, rohani, akal dan emosi. Ia juga merangkumi hubungan sejagat iaitu menjalin hubungan baik dengan Tuhan sesama manusia. Seterusnya, saya akan menerangkan konsep insan daripada falsafah barat. Yang pertama ialah falsafah Greek. Tokoh yang terkenal ialah Aristotle. Ia menerangkan konsep manusia adalah orang yang mempunyai kewarasan akal. Ini adalah untuk membezakan manusia dengan haiwan. Yang kedua ialah falsafah barat daripada zaman pertengahan. Pada zaman pertengahan ini didominasikan oleh agama Kristian. Ia mempengaruhi falsafah dengan berkisarkan tentang konsep ketuhanan, dosa dan sebagainya. Seterusnya, saya akan menerangkan konsep insan daripada falsafah Jerman. Friedrich Nietzsche iaitu tokoh pada falsafah Jerman ini menerangkan idea seperti God is dead dan konsep Übermensch. Apa maksudnya ialah masyarakat mula tidak percaya terhadap konsep-konsep ketuhanan dan tradisional. Baiklah, untuk seterusnya ialah falsafah barat pada zaman pasca moden. Pada zaman ini muncul term existentialisme iaitu falsafah yang mengatakan bahawa manusia lahir tanpa tujuan dan panduan hidup. Jadi mereka boleh hidup dengan acuan mereka sendiri dan mesti bertanggungjawab atas apa yang mereka buat. Konsep insan daripada tamadun India. Pertama, konsep insan berteraskan ajaran Hindu. Dalam agama Hindu, manusia dianggap sebagai makhluk yang mempunyai tanggungjawab moral. Konsep ini dikenali sebagai dharma yang merujuk kepada tanggungjawab, kewajipan dan etika hidup seseorang. Kedua, manusia dianggap sebagai ciptaan yang mempunyai roh iaitu Atman. Atman ini adalah roh yang kekal dan dianggap sebagai sebahagian daripada Brahman iaitu Tuhan Yang Maha Esa dalam agama Hindu. Matlamat hidup manusia menurut ajaran ini ialah untuk mencapai moksha iaitu kebebasan daripada kelahiran semula dan bersatu semula dengan Brahman. Dalam ajaran Hindu, manusia tidak hidup sekali sahaja. Sebaliknya, mereka percaya bahawa manusia akan melalui proses kelahiran semula. Ini bermaksud selepas seseorang meninggal dunia, rohnya akan dilahirkan semula dalam bentuk kehidupan yang lain, bergantung kepada perbuatan dan moral seseorang dalam kehidupan terdahulu.
Jika seseorang menjalani kehidupan yang baik dan memenuhi tanggungjawab moralnya, atau dalam istilah Hindu disebut dharma, maka dia berpeluang dilahirkan semula dalam keadaan yang lebih baik. Jika seseorang hidup dalam kejahatan, dia mungkin dilahirkan semula dalam keadaan yang sebaliknya. Konsep pertama daripada Tamil Cina ialah konsep Buddhism. Dalam ajaran Buddha, konsep diri dianggap tidak wujud atau dikenal sebagai anatta yang bermaksud tanpa diri. Ia menekankan bahawa penderitaan berpunca daripada keinginan dan keterikatan terhadap sesuatu yang tidak kekal. Konsep kedua ialah konsep sengsara dan derita. Dalam ajaran Buddha, kehidupan dipenuhi dengan sengsara ataupun duka. Jadi terdapat 4 kebenaran mulia dalam Buddhism yang menjelaskan konsep ini, iaitu hidup penuh penderitaan. Penderitaan berpunca daripada keinginan dan keterikatan. Penderitaan boleh diakhiri dengan menghapuskan keinginan, dan jalan menuju kebebasan dari penderitaan adalah melalui 8 jalan mulia. Oleh itu, kehidupan dianggap sebagai suatu kitaran penderitaan yang boleh diatasi dengan mencapai pencerahan ataupun enlightenment. Konsep ketiga ialah konsep daripada Confucianism. Jadi ia menekankan moral, etika dan keharmonian sosial. Prinsip utama dalam Confucianism termasuk laran, iaitu kemanusiaan, li adab atau sosial, dan zhao iaitu ketaatan kepada ibu bapa. Konsep keempat ialah konsep dari Taoism. Ia menekankan hubungan manusia dengan alam dan keseimbangan tenaga semujadi, iaitu yin dan yang. Konsep utama Taoism adalah wu wei yang bermaksud tanpa tindakan atau non-doing, iaitu bertindak secara semula jadi. Seterusnya saya akan membentangkan berkaitan konsep insan daripada falsafah Islam. Konsep insan daripada falsafah Islam ini terbahagi kepada 3 teras hubungan yang utama, iaitu yang pertama, hablu minallah, hubungan dengan Allah, hablu minan nas, hubungan dengan manusia, dan hablu minal alam, hubungan dengan alam. Ini menunjukkan bahawa kita selaku sebagai insan Muslim perlulah menyeimbangkan ketiga-tiga hubungan ini agar hidup kita sentiasa diberkati dan juga bermakna daripada sisi Allah SWT. Seterusnya, insan dalam Islam juga dilihat menaiki 2 peranan penting, iaitu yang pertama, manusia sebagai hamba Allah. Sebagai hamba Allah ni kita wajib mentaati hukum Allah, itu kita perlu tunduk dan patuh dengan segala hukumnya. Kemudian beribadah kepada Allah, contohnya dari segi melaksanakan solat wajib, zakat, menunaikan ibadah haji dan lain-lain lah. Kemudian mentaati perintah Allah dan juga menjauhi larangannya. Maksudnya kita meninggalkan segala perkara yang boleh mendatangkan dosa seperti maksiat, fitnah, merompak dan juga perkara-perkara yang mendatangkan mudarat. Terusnya, sentiasa berusaha untuk mencari keridaan Allah, di mana kita boleh melaksanakan ibadah wajib ataupun sunat demi mencari keredaannya lah di muka bumi ini. Kedua, insan juga merupakan khalifah di muka bumi, iaitu di mana manusia merupakan wakil Allah yang berperanan untuk mentadbir dan menguruskan bumi dengan adil, contohnya menjaga kebajikan sosial, alam sekitar dan juga ekonomi. Seterusnya, menegakkan syariat Allah dalam sistem kehidupan, dalam sistem pendidikan, pentadbiran serta sebagainya lah. Kemudian melaksanakan amanah serta memikul dengan penuh tanggungjawab serta berintegriti, kerana setiap tindakan yang kita lakukan di muka bumi ini akan dipersoalkan di akhirat nanti. Seterusnya saya akan membentangkan berkaitan konsep insan daripada falsafah Islam. Konsep insan daripada falsafah Islam ini terbahagi kepada 3 teras hubungan yang utama, iaitu yang pertama, hablu minallah, hubungan dengan Allah, hablu minan nas, hubungan dengan manusia, dan hablu minal alam, hubungan dengan alam. Ini menunjukkan bahawa kita selaku sebagai insan Muslim perlulah menyeimbangkan ketiga-tiga hubungan ini agar hidup kita sentiasa diberkati dan juga bermakna. Assalamualaikum, saya Adam bin Akmal Hizam akan membentangkan bahagian asal-usul insan. Dalam definisi perkataan manusia, istilah manusia ini berasal dari perkataan manu dari bahasa Sanskrit. Definisi manusia menurut agama Islam pula bermaksud manusia merupakan hamba Allah. Apa yang dimaksudkan dengan konsep ini adalah manusia tidak bebas dari hubungan sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memerlukan manusia untuk patuh kepada Tuhannya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud manusia dari sudut istilah pula menyatakan bahawa manusia wujud sebagai dalam kelompok atau seorang individu. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka pula, manusia bermaksud makhluk yang mempunyai akal, budi dan insan, di mana manusia mempunyai akal dan mereka mampu berfikir. Seterusnya, kita akan melihat definisi insan daripada 3 dimensi. Yang pertama adalah definisi insan menurut Islam, di mana insan bermaksud makhluk yang dicipta oleh Tuhan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam istilah ini, insan diberi akal, di mana mereka berupaya untuk membuat keputusan, berfikir, memahami, berkehendak dan menerima ilmu pengetahuan. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka pula, definisi insan bermaksud makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak terlepas daripada kealpaan, kerana itu sifat semula jadi insan. Akhir sekali, dari sudut etimologi pula,
Istilah insan dari sudut etimologi bermaksud harmoni, lemah lembut, tampak atau pelupa. Menurut kitab Al-Quran, manusia disebut dengan istilah yang berbagai. Sekarang saya akan menerangkan hakikat dan sifat insan dalam 4 aspek. Dalam aspek spiritual, manusia mempunyai hubungan dengan Tuhannya iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Semua manusia mempunyai hubungan dengan Tuhannya. Aspek kedua adalah aspek intelek yang merujuk kepada keupayaan manusia untuk berfikir, membuat keputusan dan mempelajari perkara baru. Aspek ketiga adalah emosi, di mana setiap insan mempunyai emosi tersendiri kerana emosi membentuk kepribadian seseorang. Tanpa emosi, kita bukanlah manusia. Aspek terakhir adalah aspek fizikal, di mana manusia dilahirkan dengan tubuh badan yang merangkumi keupayaan, kesihatan dan fungsi-fungsi biologi. Kecergasan dan kesihatan tubuh yang dimiliki seorang manusia membolehkannya untuk melakukan pelbagai aktiviti fizikal. Sekarang saya akan menerangkan tahap-tahap kejadian manusia menurut Islam. Proses kelahiran manusia melalui 5 fasa. Yang pertama adalah nutfah, di mana sperma bersenyawa dengan ovum. Kedua adalah alaqah, di mana zygot tertanam dalam dinding rahim wanita. Ketiga adalah mudghah, di mana gumpalan darah yang terbentuk menjadi gumpalan daging dan embrio akan terbentuk. Keempat adalah idham larm, di mana embrio membentuk kerangka tulang, otot-otot dan sistem pernafasan manusia. Kelima dan terakhir adalah ruh, di mana Allah Subhanahu Wa Taala meniupkan jiwa ke dalam tubuh manusia. Dan akhir sekali, manusia dilahirkan ke alam dunia. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang bahagian tugasan saya iaitu potensi insan. Potensi-potensi insan terbagi kepada 4 bahagian. Yang pertama adalah naluri. Keupayaan semula jadi manusia yang mendorong mereka bertindak atau berkelakuan dengan cara tertentu untuk mendapat kelangsungan hidup. Contohnya, naluri untuk makan. Rasa lapar yang mendorong seseorang untuk mencari makanan dan juga mendapatkan tenaga. Yang kedua adalah panca indera. Panca indera adalah anugerah yang diberi oleh Tuhan untuk manusia berinteraksi dengan persekitaran dan juga mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Contoh panca indera ada 5 iaitu mata, telinga, hidung, kulit dan juga otak. Yang ketiga adalah akal. Akal adalah anugerah yang memberi manusia kelebihan untuk berfikir, memahami dan juga menyelesaikan masalah. Dengan akal, manusia boleh memahami percakapan. Contohnya, berbual dan juga memberi arahan. Akhir sekali adalah agama. Kecenderungan manusia untuk beribadah adalah naluri semula jadi yang mendorong manusia untuk mengabadikan diri kepada Sang Pencipta. Contohnya, solat 5 waktu. Sebagai manusia, kita akan bersyukur dan mendapat kesedaran bahawa segala nikmat datang daripada Tuhan. Seterusnya, jom kita lihat mengenai konsep insan sejahtera dengan berpadukan falsafah pendidikan kebangsaan di mana objektifnya adalah untuk melahirkan rakyat yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia dan juga bertanggungjawab, melibatkan 4 aspek utama iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek. Pertama, aspek jasmani. Insan sejahtera ialah individu yang mempunyai kesihatan tubuh badan yang baik serta aktif. Sebagai contoh, pelajar yang menyertai aktiviti sukan seperti bola sepak. Kedua, aspek emosi. Insan sejahtera ialah insan yang mampu mengawal perasaan dan menjalin hubungan yang baik bersama orang lain. Contohnya, seorang pelajar yang tenang dan bijak menunjukkan wajah muka apabila berbual tetapi sedang menghadapi tekanan. Aspek rohani pula ialah individu yang mempunyai nilai murni, keimanan yang kukuh serta berakhlak mulia. Sebagai contoh, seorang pelajar yang sentiasa menjaga solat 5 waktu, bersyukur dan menghormati antara satu sama lain. Akhir sekali, aspek intelek. Insan sejahtera ialah individu yang akan berfikir dengan kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan sesuatu masalah, seperti pelajar yang sentiasa aktif bertanya di dalam kelas serta berinovasi dalam menyiapkan sesuatu tugasan berkumpulan. Keseluruhannya, insan sejahtera merupakan individu yang cemerlang bukan dalam satu aspek sahaja tetapi dalam 4 aspek tersebut. Seterusnya, peranan insan sejahtera. Pertama, pembentukan dan pelenturan fitrah manusia. Setiap peradaban memahami bahawa fitrah manusia boleh dibentuk dan dilentur. Insan yang sejahtera adalah mereka yang sentiasa berusaha memperbaiki diri untuk menjadi individu yang lebih baik kepada masyarakat. Kedua, pendekatan Jerry dalam membentuk insan holistik. Jerry membawa maksud J jasmani, E emosi, R rohani dan I intelek. Dengan keseimbangan dalam keempat-empat aspek Jerry ini, insan sejahtera mampu bersifat holistik dan seimbang dalam menghadapi pelbagai cabaran kehidupan secara berkesan. Dan yang terakhir, menghadapi cabaran kehidupan dengan keseimbangan Jerry. Cabaran yang dihadapi insan kebiasaannya daripada aspek Jerry. Dengan mengamalkan prinsip keseimbangan Jerry, seseorang mampu menyesuaikan diri dan mencari jalan penyelesaian yang terbaik. Jadi insan sejahtera tidak mampu terpengaruh dengan anasir negatif. Sebaliknya, sentiasa mencari solusi yang membawa kebaikan kepada diri dan masyarakat. Jadi sebagai satu kesimpulan, konsep insan ni dia sebenarnya merujuk kepada manusia sebagai makhluk yang begitu istimewa dan berperanan penting di muka bumi ini. Dia bukan sahaja memiliki tubuh fizikal tetapi juga dianugerahkan dengan akal, fikiran,
perasaan dan roh yang menjadikannya berbeza daripada makhluk yang lain. Jadi dengan kelebihan ini, insan ni mampu berfikir, membuat keputusan, membezakan apa antara yang baik dan yang buruk, serta menjalankan satu tanggungjawab terhadap diri sendiri, masyarakat, alam sekitar dan juga Tuhan. Sebab itu, insan juga dia berperanan sebagai satu khalifah yang bertanggungjawab memelihara keseimbangan dan keharmonian dunia. Oleh itu, kita sebagai setiap individu ni, setiap insan perlu menyedari potensi dan tanggungjawab serta kita perlu berusaha untuk menjadi individu yang berakhlak mulia, berilmu dan semestinya berbakti kepada masyarakat. Jadi konsep insan ni dia menekankan keseimbangan antara jasmani, akal dan rohani dalam membentuk suatu insan yang sempurna.